Gaji MyStep dah naik ke RM2,300 untuk lepasan degree. Kalau korang nak tahu cara apply kerja kontrak dengan kerajaan, save video ni cepat. Dengan MyStep, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh kerja dalam jangka masa pendek dekat pelbagai kementerian, GLC, GLIC dan rakan strategik. Tak terhad kepada fresh grad yang tengah cari kerja termasuklah OKU dan warga emas pun boleh apply juga. Terbaru, kadar upah bulanan MyStep dah naik ke RM2,300 sebulan untuk calon degree, RM2,100 sebulan untuk calon diploma atau STPM, RM1,900 sebulan untuk calon SPM dan RM1,700 sebulan untuk yang tiada SPM. Personal MyStep akan dapat cuti rehat 12 hari setahun, prorate ikut tempoh kontrak, cuti sakit 14 hari setahun, prorate juga ikut kontrak, seruman KWSP dan Perkeso pun termasuk juga. Nak apply senang je, buka portal My Future Jobs di myfuturejobs.gov.my, type je MyStep dan tekan search. Ada banyak juta kosong yang korang boleh mohon sekarang tau. Tekan apply untuk mohon, tapi pastikan korang dah daftar akaun My Future Jobs dulu. Share dan repost video ni dekat kawan yang tengah cari kerja, okey? Mana tahu ada rezeki untuk diorang juga. Follow Sandra.my untuk info best macam ni setiap hari.